Sialan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Kuasa Surau Silaturrahim, saudara saya Encik Zul, muslimin dan muslimat, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat berkumpul setelah sekian lama kita tak berjumpa. Tan Sri tak datang? On the way. Dah jadi masjid dah? Oh ya. Surah apa? Surah apa? Nama? Perdana. Okey. Oh, okey. Faham. Alhamdulillah, tak apa, yang ada kekal lah. Pada malam ni, tuan-tuan dan rahmati Allah, kita telah diberi satu tajuk yang berkaitan dengan kelebihan yang ada dalam bulan Zulhijjah yang bakal kita tempuh. Kita sekarang berada pada 23 Zulkaidah, malam 24 Zulkaidah. Zulkaidah pun satu bulan yang tidak kurang juga menarik dan banyak kelebihan. Sebab bulan Zulkaidah dia termasuk dalam bulan-bulan haram. Itu bulan-bulan yang diharamkan berperang dan ditekankan sangat dalam bulan-bulan Muharram, bulan-bulan haram seperti bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Elakkan diri daripada melakukan perbuatan dosa, maksiat dan juga apa-apa saja yang dikatakan dengan kesalahan dan kesilapan, sebab dosanya digandakan sebagaimana pahala digandakan bagi mereka yang melakukan kebaikan. Sebab itu disebut dalam Quran, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard dzalika ad-dinul qayyim minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Sejak daripada penciptaan langit dan bumi lagi sudah ada 12 bulan. Daripada 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Zalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus, kata Allah. Ada 4 bulan haram daripada 12 tadi. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu melakukan kezaliman dalam 4 bulan tersebut. Itu bulan-bulan haram. Tuhan kata jangan. Istimewanya dalam bulan ini jangan. Sebab apa jangan? Sebab dosanya digandakan berbanding dengan kesalahan yang sama di bulan lain. So termasuk bulan Zulkaidah ni. Masih lagi kita di hujung. Kita masuk minggu terakhir bulan Zulkaidah. Bulan orang dah berangkat ke tanah suci bagi bulan Zulkaidah. Daripada seluruh pelosok dunia berangkat ke tanah suci, dan ada yang menunggu giliran nak berangkat ke tanah suci. Sebab tu bulan Zulkaidah dibuat gencatan senjata sebab nak bagi laluan selamat kepada jemaah-jemaah haji yang datang dari mana-mana kabilah pelosok dunia. So mana-mana tempat perang kena stop, termasuklah Donald Trump. Dia kena faham Quran ni, kena beritahu dia Quran ni suruh stop perang. Sebab ada jemaah daripada Iran, ada jemaah daripada Asia Barat yang laluannya ke situ, terpaksa kena postpone haji tahun depan sebab perang. Kita pun tak silap saya kena lencong juga flight nak mengelakkan tempat konflik, zoom konflik jadilah. Jadi tak pasal-pasal.
Jadi masalah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan haram ini Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, bulan yang disunatkan perbanyakkan puasa sunat. Disunatkan perbanyakkan puasa sunat. Jadi kalau puasa sunat tidak semestinya isteri kami lah dalam 4 bulan haram ni. Nak puasa hari Rabu boleh, hari Selasa boleh, hari Sabtu boleh, hari Ahad boleh. Niatnya saja ke puasa esok hari sunat bulan haram kerana Allah. Tak kira Zulkaidah ke Zulhijjah ke, kecuali tolak hari raya dan hari tasyrik yang 3 saja. Termasuklah bulan Muharram dan juga bulan Rajab. 4 bulan ni hari-hari yang diharuskan dan disunatkan puasa, niat je saja ke puasa esok hari sunat bulan haram kerana Allah. Tu je niat dia. Tak saya sebutlah Zulkaidah ke Zulhijjah ke ataupun Muharram ke ataupun Rajab, tak sebut saja ke puasa esok hari sunat bulan Rajab, tak payah. Sunat bulan haram gitu. Kecuali pada 9 Zulhijjah special sikit saja ke puasa esok hari sunat hari Arafah. Special sikit hari Arafah kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sebut tak? Dia tak wajib. Niat je lah. Niat sunat lah. Sunat hari Arafah special. Tapi kalau kita tak sebut pun okey. Saja ke puasa esok hari sunat kalau Allah dapat. Sama juga fadilah dapatlah puasa sunat hari Arafah. Sebab kita puasa kan pada 9 Zulhijjah, hari Arafah kita puasa. Jadi kalau kita mention hari Arafah kah, kita mention 9 Zulhijjah kah, kita mention esok hari sajakah, dapat pahala. Dapat pahala sunat hari Arafah yang banyak kelebihannya. Okey, kita masuk, kita dah kata seminggu lagi. Hari ni 20 malam 24 dah. Seminggu lagi lebih kurang masuk 1 Zulhijjah. Bila kita sebut 1 Zulhijjah, ada banyak hadis Nabi SAW. Ini preparation untuk kita lah ni. Kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hazil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Kata Nabi, tidak ada hari-hari yang mana amal saleh di dalamnya sangat disukai oleh Allah melainkan pada 10 hari itu. Itu Tuhan paling suka kalau buat amal ibadah. Paling suka. Bulan lain suka. Tapi pada 10 hari ni Tuhan paling suka. Ahabbul a'mal. Tuhan paling suka. Ahabbu ni paling suka. Allah Ta'ala pun ada paling, ada yang suka, ada paling suka. Paling suka tengoklah hari yang special, malam Jumaat, hari Jumaat, 10 malam terakhir Ramadan, ada Lailatul Qadar kat situ, ada malam raya, malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, ada special tu. Ganjaran pun luar biasa. Luar biasa ganjaran. Seperti katalah malam nisfu Sya'ban, luar biasa pahalanya sebab istimewanya. Jadi 10 hari bulan Zulhijjah yang pertama tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tu panggil ayyamul ashr. Hari 10 hari lah. 10 hari tu Tuhan sangat suka kita melakukan kebaikan. Dipanggil hari-hari yang mulia. Bermula 1 Zulhijjah. Okey. Maka sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Jadi Nabi sahabat tanya, beramal dalam bulan Zulhijjah 1 hingga 10 Zulhijjah tu mengalahkan jihad fi sabilillah. Tidakkah Tuhan paling suka jihad fi sabilillah? Amalan pada 10 hari pertama Zulhijjah tu mengalahkan jihad fi sabilillah. Qala wal jihad fi sabilillah. Ya, dia mengalahkan lagi jihad fi sabilillah. Perang. Tuhan paling suka. Istimewanya 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT. Jadi kita prepare lah, standby, doakan supaya kita masuk 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah sampai raya lah. Maka disebut oleh Imam Ibn Hajar sebab hadis tersebut hadis riwayat Imam Bukhari. Bila sebut hadis Imam Bukhari, maka yang mensyarahkan hadis Imam Bukhari ialah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani.
dia buat satu kitab, dia syarah hadis Sahih Bukhari, namanya ialah Fathul Bari. Itu nama kitab, bukan nama orang. Fathul Bari fi syarhi Sahihil Bukhari. Itu nama kitab Ibnu Hajar. Dia kata apa? Sebab yang menjadikan istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. 9 hari apa? Apa orang buat 9 Zulhijjah kat Mekah? Wukuf di padang Arafah, kan? 10 Zulhijjah orang buat apa? Buat apa 10 Zulhijjah? Korban, ibadah korban. Termasuk di sana ibadah korban. Sana dah siap dah, kambing biri-biri. Biasa kambing biri-biri lah. Kibas, unta pun ada juga, tapi banyaknya kambing biri-biri. Banyaknya murah sikit, kibas mahal. Kalau unta lagi mahal. Sana payah nak kongsi. Bukan senang. Macam kat silaturahim senang kongsi 7 orang. Okey, seekor unta. Sana sendiri-sendiri je. Siapa nak korban cepat? Saya. Berapa seekor kambing? Gitu, senang. Kita tak sempat. Kau nak tak? Nak cari 7 orang. Kena tak sempat. Kalau sama-sama geng jemaah kita. Boleh je. Dapat seekor unta. Kalau kita dapat geng lah. Kalau dapat geng yang jiwanya suka melakukan ibadah korban. Jadi 9 Zulhijjah wukuf. Memang special tu. Hari wukuf di Arafah ialah hari yang doanya sangat-sangat mustajab. 9 Zulhijjah tu wukuf daripada Arafah. Nabi daripada Zuhur sampai Maghrib, Nabi berdoa. Lepas Zuhur gelincir matahari sampai Maghrib, Nabi berdoa. Nabi berdoa. Dah asal kita boleh jamak lah. Kamu musafir, kecuali kalau kita duduk kat situ. Jadi doa banyak-banyak. 10 Zulhijjah melakukan ibadah korban. Okey. 1 sampai 10. Sebab dia kata terkumpul ibadat-ibadat besar dalam tempoh tersebut. Seperti apa? Solat. Orang pergi sana solat. Di Masjidil Haram solat. Tapi saya diberitahu oleh sahabat saya di sana, saudara saya pun dah pergi dari Mekah dah. Dapat kata apa? Walaupun hotel yang ibadah jemaah bertabung haji sewa ni sekarang ni paling dekat, tapi masih lagi jauh. Agak-agak 2 km jauh. Walaupun dekat, hak tu boleh dekat tu. Sebab tak nampak hotel dekat-dekat macam dulu. Tak nampak lah. Dulu ada yang hotel Safah Tower, hotel dapat Clock Tower dekat tu. Ada yang saya pernah pergi masa saya pergi tu Safah Tower, Clock Tower lah. Yang saya duduk tu lebih kurang 500 meter lah. Apa tak tahulah. Dengan sahabat-sahabat ni duduk yang jauhnya. Dulu Janariah tu 1 km lebih. Ni sekarang Janariah juga, tapi jauh lagi. Okey. Kita pergi Mekah nak buat apa? Sementara sampai ibadah haji nak solat lah. Ada hotel, masjid, hotel, masjid. Batu orang ambil package. Jangan salahkan dia. Ada orang package, ambil package harga 70,000, 80,000. Dulu dapat 25,000 dapat. Dulu 25,000, 30,000 dan 40,000 dapat. Sekarang dah 70 sebab kos DC kan. Kita naik kapal terbang kan naik apa? Kalau naik unta okey, ya. Naik kapal terbang bayar lebih sikit lah. Kemudian hotel mahal musim haji. Berapa kali ganda. Dia musim haji dan musim cuti sekolah mahal. Hari biasa tu pergilah. Hotel 5 star pun murah. Tak ada orang. Jadi orang pergi sana, jangan marahkan kau dia ambil package yang mahal. Package yang mahal artinya hotel tu dekat. Lebih kurang 300 meter, 200 meter setengah daripada dataran Masjidil Haram tu. Jadi kenapa dia ambil hotel dekat? Kenapa ambil package? Mahal package ni, kita ikut Nabi lah. Nabi mana ada package? Tak. Tuan-tuan dan mati Allah, dia ambil hotel dekat, package yang mahal sebab dia nak malik mudah ke masjid. Nak apa? Solat. Bukan nak makan nasi Arab, bukan nak makan nasi unta.
Bukan nak makan shawarma. Dia ada hotel dekat sebab nak pergi masjid. Itu je. Nak buat apa ke masjid? Nak iktikaf, baca Quran, solat. Senang. Habis semayang subuh, balik ke hotel. Sekejap lagi nak semayang zuhur, pergi ke Masjidil Haram. Habis semayang zuhur, balik ke hotel. Lepas tu, dekat asar, pergi ke Masjidil Haram. Dan kalau duduk jauh, maka kalau duduk jauh, dinasihatkan supaya jaga kesihatan. Kalau musim panas, dah sekarang musim panas. Bila musim panas, kata anak buah saya kat sana, dia kata, kalau tak musim panas sekalipun jauh, dia kata memang kejam juga kaki. Sebab apa? Sebab Mekah tu dia berbukit. Dia tak macam Madinah. Madinah tu dataran. Daripada hotel ke masjid, datar tanah dia. Tapi kalau di Mekah, dia berbukit. Kita naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Walaupun dia dah tarah bukit, masih lagi rasa bukit. Kemudian dia lencong, banyak lencongan. Sampai sini tak boleh masuk pintu ni. Dia macam, dia akan pusing. Dia letak kon fayakun akhir sekali. Dah kali masuk ini punya King Abdul Aziz gate. Pusing jauh. Allah, situ masuk dia. Sebab dia tutup pintu lain. Dia nak senang nak kontrol. Sebab musim haji kali ni memang ketat. Ketat kali ni. Tahun lepas dah ketat dah, tahun ni lagi ketat. Masya Allah. Kena pakai ni. Kena pakai name tag, sentiasa pakai name tag gelang. Dia akan cek setiap masa. Dapat tangkap, tiada maaf bagimu. 10 tahun tidak boleh masuk bumi tanah haram. Dia punya denda dia berapa puluh ribu riyal setiap tahun. Jadi kita pun tak pasal-pasal dia penyakit. Pakailah. Ikutlah arahan dia. Sebab tu saya katakan dia nak hiburkan dia tak apa. Itulah ujian di sana. Ujian di sana. Okay, bukan nak salahkan tabung haji, tidak. Kalau kita mampu pergi package, dapat nama tabung haji kata boleh pergi haji, okey, kita ambil package dia siap. Tambahlah. Ada duit kan, orang Putrajaya banyak duit. Ada PT tau. Ada PT tu. Sipel lah. Sikit-sikit. Kalau tak ada, tak apa, boleh pergi haji. At least 15,000 dalam akaun tabung haji. 15,000 kan ada. Itu kalau sekiranya tuan-tuan memang B40, tapi tak khas ni B40 nampak. Cara duduk macam T20 dah. Cara duduk. Belum cakap lagi tu. Kalau M40 24,000. Tapi minimum 20,000 dulu. 15,000 nak ada minimum. Sekiranya dicek dengan lembaga hasil, dia memang ni M40, maka dia kena pergi dengan tabung haji 24,000 dan top up lagi. Sekiranya memang dia ni T20, sebab lembaga hasil yang tahu berapa hasil pendapatan dia selama setahun. Kira-kira dia ni T20, tuan-tuan nak top up lagi biar sampai jadi 33,000. Macam jangan pula tuan-tuan takut nak pergi haji. Duit tuan bagi tu untuk ibadat. Haji tu kemuncak segala ibadat. Jadi kalau tuan-tuan pergi, ada duit, jangan risau. Ambil package, duduk hotel dekat, bayar lebih tak apa. Sebab tujuan kita pergi sana nak tunggu hari Arafah, rukun haji tu kita akan ulang alik masjid, hotel nak semayang. Sebab itu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia syarah hadis tadi, kenapa 1 ke 10 Zulhijjah tu satu momen yang sangat terbaik di sisi Allah. Sebab ibadat besar seperti solat ada kat situ. Orang pergi sana kan di awal. Di awal nak buat apa? Solat lah. Yang kedua orang puasa. Jadi hari Arafah mereka tak puasa sebab wukuf di padang Arafah. Bukan tak puasa. Kita 9 Zulhijjah ni walaupun berbeza waktu, kita ikut kita 9 Zulhijjah kita puasa. Walaupun di sana 9 Zulhijjah semalam, kita tak ikut semalam. Itu dia punya time di Arab Saudi. Kita punya time di Malaysia 9 Zulhijjah keesokannya. Maka keesokanlah kita puasa sunat hari Arafah.
Jadi dia 9 Zulhijjah, dia tak disunatkan puasa. Orang yang mengerjakan wukuf di padang Arafah, mengerjakan rukun haji tu, wukuf tu, tak disunatkan puasa sebab nak guna tenaga. Kita di Malaysia sunat berpuasa pada 9 Zulhijjah. Bukan hari wukuf, 9 Zulhijjah sunat puasa. Okay. Jadi ada puasa kat situ. Okay. Lagi sedekah, kata Imam Ibn Hajar. Kita pergi Mekah, tuan-tuan, sebaik-baiknya buatlah sedekah. Sebab sedekah digandakan 100,000 kali ganda pahalanya. Apa saja kebaikan kat tanah suci Mekah diganda 100,000 kali ganda. Jadi kalau kita rasa nak bagi sedekah, kita ada duit banyak, bawalah. Sebab tu kena bawa duit. Jadi kita tukar banyak-banyak duit rial. Duit rial tu pula kita pecah-pecahkan kepada serial ataupun kepada 5 rial. Sebab bila duit kecil senang nak sedekah, dan banyak orang boleh kita sedekah. Kalau kita pecahkan 100 rial, seorang tu yang dapat. Tapi kalau 100 rial kita pecah jadi 5 rial, kita akan dapat mungkin berapa orang? 20 orang. Dapat 20 orang. Itu bijak tu. Bijak sana dan bijak sini namanya. Kita nak banyak sedekah. Jadi mungkin kalau seorang tu dapat, orang lain, alah, aku tak dapat. Dan semua adil bagi kita bagi saksama. Lagi yang keempat, kata Imam Ibn Hajar, haji di situ. Ada ibadah haji. Kita di Malaysia kita buat apa? Kita puasa. Puasa 1 hingga 9 sunat puasa. Bukan 9 saja. Bukan 9. 9 tu ialah kemuncak puasa, iaitu hari 9 Zulhijjah. Bermula 1 Zulhijjah dan sunat puasa, 2 Zulhijjah dan sunat puasa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 raya. Jangan puasa, haram puasa. Okey. Kemudian dan yang hari ke-10 Zulhijjah kita melakukan ibadah korban. Dalam ibadah korban ada amalan namanya sedekah. Dah dapat puasa, dapat sedekah. Sedekahlah. Sini silaturahim buat ke? Ibadah korban tak ada kan? Tak buat. Tapi buat tempat lain. Buat tempat lain. Tak ada peluang start tempat lain. Ada orang buat kat Kemboja ke, carilah yang betul-betul. Bukan skema. Banyak skema. Facebook banyak skema sekarang ni. Dipanggil penunggang agama atas nama korban, atas nama derma, atas nama zakat, atas nama haji badal. Badal haji tu atas nama umrah. Macam-macam sekarang ni kan. Atas nama bina masjid. Masjid ada lagi. Kat mana tak tahu nak buat. Tapi dah collect derma dah. Ini masalah. Saya cek dulu. Saya cek kat mana nak buat masjid ni. Masjid ni tanah kat mana, dan berapa terkumpul. Dia tak jawab. Dia tak jawab, maknanya ada masalah, problem itu. Jadi sekarang ni hati-hati kan nak buat ibadah korban. Saya betul-betul dipercayai, bagi trusted 100%. Kat mana ada kawan kita buat, ya pergilah. Kawan saya buat sampai ke Indonesia, dia buat. Dia pergi sendiri. Ustaz, dia kata ke Indonesia. Buat apa Indonesia? Kita buat korban kat sana. Saya ni dia kata, dia pergi. Kita dah kumpul dah, kita beli lembu kat sana, kita buat ibadah korban. Kat mana? Tempat yang orang susah, ada pesantren banyak. Uish, mana trusted, dia pergi sendiri. Ni tu orang sana uruskan. Saya tak percaya. Tak percaya. Tuan-tuan mati Allah. So kita tak buat haji lah. Kita tak buat haji. Orang sana buat haji, orang sini buat ibadah korban. Orang sana dia raya haji, kita raya korban. Okey. Yang mana semua ini tidak terdapat pada hari-hari yang lain, kata Imam Ibn Hajar. 10 hari ni situ ada solat, ada puasa, ada sedekah, ada haji, terkumpul kat situ. Hari lain tak ada. 1 hingga 10 bulan lain ada tak? Tak ada. 1 hingga 10 tu, 1 hingga 10 tu hari bulan Zulhijjah ada puasa sunat, puasa 1 hingga 9. Okey, lagi solat saja orang Mekah kan. Lagi ada sedekah, ya sedekah.
Kita sedekah ibadah korban, dia sedekah duit kat sana. Dan ada haji, dan kita pula melakukan ibadah korban. Dan pahalanya lebih besar daripada pahala jihad. Jihad fi sabilillah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Seafdal-afdal hari di dunia ini ialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Afdalu tu paling mulia. Afdal. Paling utama dalam banyak-banyak hari dalam dunia ini. Ada 12 bulan, ada berapa hari sebulan, ada 30 hari ataupun 29 hari, ada berapa hari. Tapi yang paling utama kata Nabi ialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu paling afdal. Maka sebab itu siapa-siapa buat amal kebajikan dalam 10 hari ini memang digandakan lebih daripada jihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Sehingga ada ulama menyatakan bahawa 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 malam terakhir Ramadan. Nampak tak beza dia? Sekali lagi saya ulang ya. Dalam kitab Majmu' Al-Fatawa disebut 10 hari pertama bulan Zulhijjah, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 tu lebih afdal, lebih mulia daripada 10 malam terakhir Ramadan. InsyaAllah. Jadi seminggu lagi buat preparation aku nak buat apa. Kalau sedekah ibadah korban ada ruang. Nak sedekah kepada orang boleh. Kumpulkan duit raya tak habis lagi kan. Itu tak bagi lagi kan. Kalau RM5 kerah lagi tu kan. Isi minyak. Satu hari bulan berapa bajet sedekah? 1 Zulhijjah. Berapa bajet? Katakanlah hari ni 1 Zulhijjah aku nak sedekah RM50 katakanlah, ataupun RM100. Ece-ece lah. Ece-ece artinya kita buat duit kecil. Sama ada 10, 10, 10, 10. Jadi 100 kan ada 10 keping. Ataupun 5, 5, 5, 5, 20 keping. So standby saya siap. Nampak orang yang kita anggap kita tahu lagi sebagai bagus. Jadi pakcik ni susah ni. Nampak dia berjalan. Cik, jangan banyak. Bagi RM10 dia. Terpulang lah nak minum kopi ke, terpulang lah. Jangan beli rokok lah. Standby. Soalan tadi, jawapan tadi tu. Sebab beli rokok tak dapat pahala. Nak nasi lemak makan okey belilah. Nyebut pula tukang kebun tu siap panas-panas terik tu kebun pakai topi apa tu? Topi cowboy tu. Kakak, sekejap. Dah makan ke belum? Tengah hari? Belum lagi. Baik, RM10 makan tengah hari. Masya-Allah. Itu. Betul besok pula standby pula. Maknanya 1,000 lah. Dah 10 hari. Jadi kita tak nak kita lah isi minyak tu ya lah. Dia bersihkan. Sebab nak kejar ni 10 hari utama dalam dunia ni. 10 hari pertama Zulhijjah. Tuan-tuan dalam hati Allah SWT. Lagi kita nak buat apa lagi? Disebut dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Tabarani. Ma min ayyamin a'zam indallahi subhanahu. Tidak ada hari-hari yang lebih agung. A'zam tu agung di sisi Allah. Apakah hari yang sangat agung di sisi Allah? Wala ahabbu ilahil amala fihinna. Dan tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah beramal di dalamnya melainkan 10 hari pertama Zulhijjah. Nabi sebut sangat agung, paling agung dan paling disukai beramal pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Habis itu apa amalan patut kita buat? Tadi kita sebut dah. Puasa 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah kita melakukan ibadah korban. 1 hingga 9 Zulhijjah kita puasa sunat. Dan apa? Lepas tu kita bersedekah dengan duit kita. Lagi Nabi tambah lagi, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tamjid. Banyak berzikir.
Mudahnya zikir biasa kita buat kan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Banyak tu berapa? Sampai kita penat ke, sampai kering liur ke, senang aja. Banyak tu sebenarnya lah, 3 kali dah banyak dah. 3 kali tu. Betul Nabi ajar lepas solat berapa banyak? Tasbih 3 kali. Alhamdulillah 3 kali. Allahu Akbar 3 kali. Tutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu semuanya. Banyak tu. Nabi tak membebankan kita dengan zikir sampai juta-juta, puluh-puluh ribu. Tak beban. Tapi kalau kita mampu buat, falyatafaddal, silakan. Tapi bagi orang awam, Nabi tak pernah membebankan. Nabi kalau sembahyang berjemaah, Nabi akan ringkaskan bacaan surahnya. Nabi tahu di belakang ada orang tua, ada orang sakit, ada orang ada hajat, ada orang nak pergi sekolah, ada orang pergi kerja, ada orang nak meeting, ada orang nak terkentut, ada orang nak terberak, ada orang nak terkencing, ada orang anaknya sedang menangis, ada orang. Nabi raih semua. Betul Nabi tak beban orang dalam solat. Sebab siapa-siapa jadi imam, falyukhaffif, kata Nabi. Hendaklah dia ringankan solatnya. Jadi isu surah sunat subuh pagi Jumaat. Dia baca surah pertama sejadah, kedua surah insan. Sembahyang fardu subuh. Kat mana? Sini lah kawan. Ya. Senang gini. Ni kalau berlaku, ialah terutama kalau subuh lambat. Subuh lambat. Subuh pukul 6.30 kan. Maka kita kena bijak. Imam kena bijak. Walaupun hari Jumaat, dia tak wajib baca 2 surah tu. Tengok keadaan. Kita nak ringankan urusan orang, permudahkan urusan orang, bacalah sabis marabbil ka'ala, cukup dah dengan hal ataka hadithul ghasyah. Rasa panjang juga, kuliah dengan qul huwallah. Sah tak salat? Sah. Kalau kita baca surah sejadah dengan surah al-insan hari Jumaat, subuh lewat orang kerja, orang tak akan datang dah. Sekali tu last. Pukul 7. Ya, kena pula lupa tengah-tengah tu ayat apa. Sudah. Itu nak beritahu satu keadaan. Satu keadaan lagi juga berlaku. Dia baca surah sejadah dengan surah al-insan sembahyang fardu subuh di surau airport. Jadi orang nak kejar masa flight, ingat sembahyang engkai lah kan. Imam kena baca, dia tahu ni airport. Airport orang tengah menunggu untuk penerbangan seterusnya. Kalau airport senang aja. Al-Falaq dengan An-Nas, apa cerita? Wal asri inna a'tayna. Dah, sebab kita tahu. Orang kita kadang-kadang nanti orang kata aku tak hafal surah. Wal asri dengan inna a'tayna aje. Dah, orang tak kata apa pun. Orang tu kos ya? Surah dekat terminal bas. Surah Ar-Rahman. Allah. Kebetulan imam tu hafal surah Ar-Rahman. Jadi ramai pula bakal ikut. Masa ni nak tunjukkan dia hafal surah. Cuba dia semain seorang-seorang. Dia takkan baca surah Ar-Rahman seorang-seorang. Surah pun tak baca. Al-Fatihah, amin, Allahu Akbar. Iya. Saya pernah jumpa imam. Bila jadi imam, dia baca Fatihahnya, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Saya tunggu saya jadi makmum. Okeylah.
Dia tengok dia sembahyang sunat, laju pula. Banyak. Dia sembahyang sunat laju. So dia kira kan, saya baca seorang-seorang. Dia sedap Allahu Akbar, kita saya pun start. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke iya rokok dah. Laju. Jadi tak betul macam tu. Macam mana kita berjemaah macam tu, kita sembahyang seorang-seorang. Lepas tu saya tak follow dia dah. Ya, nampaklah lain, berbeza. Jadi nak beritahu tuan-tuan mati Allah, ya. Tadi kita balik semula pada perbincangan kita. Amalan yang disukai ialah amal soleh pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Nabi kata apa? Berbanyakkan zikrullah. Banyakkan, tak kisahlah mana-mana, ambil 3 tu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 4. Perbanyakkanlah. 100 ke, ambil pun atas best, senang kira. Tuan-tuan mati Allah. Lepas tu disebut Al-Quran, wazkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Kata Allah, dan sebutlah, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Itu 1 ke 10 Zulhijjah. Ayyam maklumat ialah hari yang telah ditentukan. Kata ulama 1 hingga 10 Zulhijjah. Okey. Siapa-siapa dalam surau ini yang memang berniat untuk melakukan ibadah korban di tempat lain, ada yang di kampung, ada yang di Kamboja, ya, ada di masjid tempat lain, maka sunat jangan potong kuku dan potong rambut serta misai dan janggut, termasuk bulu-bulu lain yang ada pada badan, bermula daripada 1 Zulhijjah sampailah kepada 10 Zulhijjah, ataupun sampai kepada dia melakukan ibadah korban. Kalau korban hari ketiga sampai hari ketiga hari tasyrik lah, jangan potong lagi sehinggalah sembelih menatang korban dia, boleh disunatkan potong kuku, trim misai, trim janggut, potong rambut, potong bulu hidung, potong bulu ketiak, apa semua kan. Tapi kalau tuan-tuan tidak melakukan ibadah korban, tak payah simpanlah, potonglah, ya. Sampai jadi pontianak ada kuku, kenapa ni? Ustaz mesti kata sunat, simpan. Kau korban tak? Tak. Potonglah. Ini untuk orang melakukan ibadah korban. Ini sampai panjangnya kaki, kuku tangan, ya. Misai masuk dalam mulut, bulu hidung tu jelur keluar. Jadi tiba-tiba tak melakukan ibadah korban. Ini untuk orang melakukan ibadah korban saja. Kalau kita niatkan nak buat untuk anak, kita yang kena kan, ataupun anak tu yang tak boleh? Niat untuk melakukan bagi pihak anaknya, anak tak ada bulu, okey lah, ya. Kita yang melakukan ibadah korban niat untuk anak, ya. Buat sungguh ni kan? Ke soalan saya saja tanya ni, buat sungguh. Anak berapa tahun umur? 2 tahun. 2 tahun ni. Mulanya untuk ayah. Sebab apa? Sebab ibadah korban itu, boleh tukar lagi niat ni, ya? Sebab ibadah korban itu salah satu daripada keistimewaannya ialah, kita dengar betul-betul, ya? Nabi sebut kepada Fatimah, wahai Fatimah, itu anak Nabi. Sebab Fatimah join ibadah korban. Nabi tahu, tapi Fatimah niat sendiri, bukan Nabi niat untuk Fatimah. Wahai Fatimah, berdirilah kamu di sisi binatang korban kamu dan saksikan, tengok, bukan duduk kat atas rumah sini ke Masapuri, dah sembelih belum, okey, dah sembelih beritahu, ya. Main game, turun tengok. Kata Nabi, darah yang mencut tu sebelum dia jatuh ke bumi daripada binatang tu, dia keluar sembelih kan, mencut kan, sebelum jatuh ke bumi, Allah ampunkan dosa orang yang melakukan ibadah korban. Jadi salah satu daripada keistimewaan ibadah korban ialah diampunkan dosa orang yang melakukannya. Jadi nasihat saya lah, budak 2 tahun memang tak ada dosa. Budak 2 tahun tak ada dosa. Jadi kalau macam ni budak umur 28 tahun macam ni, memanglah, ya, sesuai dia lah, sesuai bapak dia, sesuai bapak dia.
Kalau budak 2 tahun tu akikah lah. Tapi sebab bagi saya nasihat, biar kita buat. Kita orang dewasa yang buat sebab kita ada dosa. Satu. Yang kedua, kalau nak buat juga untuk anak, tunggu dia dewasa dulu. Dia dewasa lagi bagus. Dia tak mampu nak buat, tak apalah. Kau setuju tak ayah buat untuk kau? Kau tak mampu kan? Ayah buat satu nama untuk kau. Alhamdulillah, terima kasih ayah. Okey. Itu pun dengan izin. Sekiranya dia masih hidup. Sekiranya orang tu dah mati, awak macam mana? Saya buat atas nama arwah ayah saya. Okey. Lepas tu arwah ada wasiat apa-apa tak sebelum dia meninggal supaya buat untuk dia? Tak ada. Saya suka-suka je. Tak boleh. Untuk si mati, dalam mazhab Syafi'i mesti ada wasiat sebelum dia mati. Untuk korban lah. Korban. Kalau si mati mesti ada wasiat dia. Dia kata sebelum dia mati mesti nazak tu, atau kita jumpa tulisan dia, WhatsApp dia kita sebelum dia meninggal, dia kata abah wasiatkan tiap-tiap tahun satu bahagian korban kos benda untuk ayah, bagi pihak ayah. Maka baru boleh sekiranya ada wasiat. Adapun orang hidup, maka mesti dengan izin. Telefon mak saya buat korban kat kampung lah. Alung dah buat kat Putrajaya, satu bahagian untuk mak. Mak cakap mak tak izinkan sebab mak dah buat kat kampung, Bandar Tempah lah satu bahagian, maka tidak sah. Yang hidup mesti dengan izin, yang mati mesti dengan wasiat dalam mazhab Syafi'i, baru sah. Sebab tu saya galakkan biarlah orang dewasa yang buat, sebab kelebihannya dekat situ tu, gugur dosa. Salah satu lagi ialah kita nak pahala. Budak-budak ni ialah dia semayang dapat pahala kat ayah lah, kalau ayah didik dia. Kalau guru didik dia, dapat pahala kat guru. Tapi ingat, ibadah korban ni tuan-tuan, satu bulu, satu pahala yang melekat kat badan binatang tu. Semua ada bulu belaka tu. Jangan anggap kambing biri-biri ada bulu, lembu pun ada bulu, cuma kita tak nampak bulu dia. Cuba kita dekat, kita rasa banyak bulu dia, halu-halu bulu dia. Sama juga binatang lain, kerbau pun ada bulu. Jadi satu bulu, satu pahala. Jadi pahala tadi untuk kita. Budak-budak tak apa. Dia tak semayang pun tak apa. Budak-budak 2 tahun ni, 3 tahun okey lah kita tak semayang. 7 tahun baru suruh semayang kan. Jadi nak beritahunya, sebaik-baik bagi saya lah, pada pandangan saya, biarlah ayah dan mak buat atas nama kita masing-masing. Sebab kita nak gugur dosa, kita nak pahala. Okey, wallahualam bisawab. Banyak lagi perbahasan yang tak sempat kita sentuh. Apa pun saya ingat, saya dah sentuh CP-CP semua. Okey lah tu. Wallahualam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri kuliah yang akan datang. Kalau sempat sebelum raya, kita buat satu lagi sebelum raya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.